Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, malam ni malam terakhir. Malam terakhir aktiviti kita duduk di atas Elak Merah. Okey, jap. Tuan punya pun dah bayar dah tadi. Dah bayar dah separuh, tinggal lagi separuh lagi. Jadi malam ni kita pergi buka aktiviti dan serah kepada tuan punya yang baru lah. Ada rezeki kita cari aktiviti lain. Pasal banyak nak buat, nak ubah sikit kat Elak Merah ni. Apa-apa pun jom. Banyak dah aktiviti ni jasa. Dah ke mana dah banyak dah berjasa kedua Elak Merah. Okey, kita tukar ambil aktiviti yang baru pula kot. InsyaAllah kalau rezeki jom kita pergi hantar aktiviti ni dekat tuan punya yang baru. Tak jauh, 13 minit lagi sampai. Daripada rumah kita ke tempat owner yang baru ni tak jauh. Lepas tu kerja ke Simpang Pulai lah. Daripada dalam 13 minit lagi sampai. Janji ke 8, 2 minit buka sini. Okey, tengah buka. Tengah-tengah nak buka. Berat. Berat dah berjaya turun. Dah berjaya buka. Jadi rendah. Jadi ni RTT. Banyak jasa ni RTT ni. Ada rezeki nanti kita cari lain. Akan pasang tu dekat Defender tu. Jom. Kita angkat ni dulu. Oh, Alhamdulillah dah jual. Dah jual, berat nak mampus. Jaya buat turun 2 orang yang RTT tu. Apa-apa pun kita off camping tu buat masalah. Nanti kita sambung lagi. Tengok apa lagi nak buat kuda Elak Merah ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okay, sambung daripada episod yang kita jual RTT. Okay, ni dalam ni pun kita dah buka habis dah. Dah buka habis dah. Sekejap lagi kita hantar pergi cat. Lepas Jumaat lagi kita hantar pergi cat. Bulan ni rasa off camping dulu. Dah jadi kosong. Dah jadi kosong habis. Simpan belakang rumah. Tak yang dulu. Ni barang camping. Okey, kita hantar kat sini dulu. Hantar kat sini seminggu untuk cat. Minggu depan kita ambil. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, hari ni berkesempatan kita pergi tengok. Kita pergi tengok apa dah jadi pada Elak. Apa dah jadi pada Elak Merah kita. Seminggu dah ada di kedai. Tengok jadi macam mana. Okey, jom kita tengok. Asal bulan ni memang dah tak camping dah ni. Elak tak siap-siap lagi ni. Okey, jom kita pergi tengok Elak kita dulu. Elak Merah kita dulu. Apa dah jadi. Baru ni kita pergi hantar lepas Jumaat. Ni tak pasti. Kita WhatsApp, dia tak balas. So kita pergi tengok lah. Dah sampai dekat kedai ni. Oh, mungkin dia buka lepas Jumaat kot ni. Mungkin buka lepas Jumaat. Okey, tak apa. Lagi lepas Jumaat kita main lain. Kedai tutup, kita ada kat luar. Kedai tutup, kita ada kat luar. Lepas Jumaat kita main tengok. Okey, dah buka. Dah buka habis dah. Bingkai tingkap. Tinggal nak cat je. Okey, yang ni kita tunggu. Kita tunggu tengok masuk ke apa. Tunggu video ni siap, tahu dah kalau apa. Ya. Kita buka habis.
Habis karak atas ni dah tak ada. Okey, duduk kat sini lagi. Duduk kat sini, siapa nak cat nanti kita bubuk bagi tahu kedudukan kedai. Ni kawasan. Banyak kedai, banyak kereta yang dicat. 1 minggu doa kat sini. Okey, jom. Nanti kita main lain tengok. Okey. Nampak. Nanti dah keluar baru kita review satu kereta. Tidak siap ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala syadina Muhammad wa ala syadina Muhammad. Okay, baru je balik tengok hilang merah. Mungkin minggu ni tak ada siap. Tadi pun tengok tak basuh dah cat pun dah. Okay, mungkin hari Selasa ataupun Rabu pun siap. Jadi nanti kita suruh isteri atau anak kita ambil lah. Okay, video ni habis kat ni. Nanti kita akan buat video lain. Video penuh helak merah dengan wajah baru. Okey, yang mana dah like, share dan subscribe channel Helak Merah, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi like, share dan subscribe channel Helak Merah, channel yang tak seberapa ni. Apa-apa pun kita jumpa lagi di next video. Okey, buat yang terbaik untuk yang terbaik. Assalamualaikum.